dalam masyarakat. Boleh. Maksudnya bila sebut imam ni peranan dia cukup besar lah, kita kata kan. Dan cukup penting juga Ustaz sebut tadi, falsafah solat tadi, dia adalah pusat kepada kita punya kehidupan kan. Setengah-setengah orang masuk masjid berubah pakaian dia, keluar masjid kan, berubah pula pakaian dia, masuk masjid ubah percakapan dia, keluar masjid ubah percakapan dia kan. Maksudnya orang panggil apa? Pengasingan antara solat dengan kehidupan. Walhal solat dengan kehidupan ni sama, seiring dia punya falsafah dia tu. Menarik, cukup menarik. Dapat satu poin kita pada malam ni tuan-tuan. Pertama, imam tadi tu mempunyai peranan yang paling besar. Kemudian hidup ni berpandu kepada solat kan, dia punya falsafah dia. Jadi kita sebut mengenai imam, salah satu tanggungjawab imam juga adalah berdakwah kan, berdakwah. Jadi sebagai pendakwah, Ustaz sendiri sebagai imam, sebagai pendakwah selebriti. Dan ada kat poster nampak tulis pendakwah selebriti tu. Maknanya pendakwah selebriti ni tak kira umur. Asalkan dia selebriti dan dia berdakwah, maka dia boleh jadi pendakwah selebriti kan. Jadi kita panggil insya-Allah orang yang betul pada Melayu untuk mengulas. Jadi sebagai pendakwah Ustaz yang terlibat secara langsung di lapangan, apakah yang perlu diberi perhatian oleh anak-anak muda ni untuk menghadapi cabaran masa-masa dengan panggil apa, ghazwatul fikr, peperangan pemikiran dengan ideologi yang berbagai. Silakan Ustaz. Tak phone kenapa kita tak pakai tengah? Kerja setiap manusia. Setiap manusia itu dia itu adalah pendakwah. Dan dakwah itu mengikut ruang kemampuan yang mereka mampu masuk. Sebagai seorang bapa, ruang dakwah dia ialah anak-anak dia, keluarga dia. Jadi begitulah. Cumanya dalam masyarakat kita hari ini bila sebut pendakwah itu lebih kepada dia mengajar, dia berceramah, dia berforum, dia berdiskusi. Yang masuk ke dalam setiap masyarakat asalnya sama saja, apa pun pendapat dia. Dakwahnya pun dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya berdepan dengan zaman-zaman milenium inilah, maka pendekatan dakwah itu perlu diperbagaikan. Tujuannya apa dia? Supaya dapat menarik seramai mana. Cumanya jangan sampai pendakwah itu larut kepada orang yang didakwahnya. Contohnya kita nak berdakwah pada orang yang merokok, dengan kita merokok sekali. Kononnya senang nak mengajak orang merokok, tak semestinya begitu. Bagan. Jadi pendakwah itu mestilah dia kekal dengan apa tu, identiti dia sebagai pendakwah, keilmuannya, akhlaknya, ya, perangainya, tutur katanya itu mestilah telah menunjukkan bahawa dia menghayati dan mengamalkan apa yang didakwakan. Itu asalnya pada pendakwah ini. Selain dia perlu ikhlas menyampaikan dakwah dia, dia sampaikan dakwah mengikut kemampuan dia dengan penuh keikhlasan. Yang paling penting pendakwah ini jangan lupa doa kepada orang yang dia dakwah itu. Sebab hati manusia ni dia bukan milik pendakwah. Hati manusia ni milik Allah. Hebat macam mana pun bila kita bercakap, tapi kalau Allah tak buka hati orang yang dengar cakap kita, dia tak jadi apa-apa. Dia dengar speaker. Selepas kita berdakwah ataupun di awal dakwah kita, balik di rumah kita doa, ataupun sebelum kita bercakap kita doa agar Allah buka hati orang yang mendengar, dapat memahami apa yang kita sampaikan dan dapat mengamalkan apa yang disampaikan kepada kita. Itu konsep secara umum lah dakwah itu. Okey, menarik Ustaz apa yang disebut tadi. Kita sebagai pendakwah, dan hati-hati orang yang kita dakwah ni bukan orang panggil apa, bukan kuasa kita untuk mengubah. Kita hanya mampu menyebut, kita hanya menyampaikan. Dan kewajipan setiap daripada kita adalah berdakwah. Nabi sebut balighuni walau ayat, dan sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Nak cerita Nabi suruh kita semua ni adalah berdakwah, dan kita semua adalah pendakwah. Kita semua adalah pendakwah. Jadi bila Ustaz sebut juga zaman teknologi, zaman apa, boleh Ustaz ceritakan sikit beberapa uslub
uslub dakwah yang sesuai di zaman ni dengan teknologi, dengan macam hari ni pun kita duk biasa kuliah di masjid, kan, forum di masjid, tapi hari ni forum di cek di kedai kopi, kedai restoran. Boleh dengar sikit. Pendekatan ini boleh kita buat selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Dan usaha macam ini antara usaha yang terbaik lah. Kita keluar daripada masjid, kita keluar daripada surau untuk menyampaikan dakwah kita. Bagi anak muda, kita boleh keluar, anak-anak muda masjid contohnya, keluar dakwah mereka ke padang-padang permainan, ke institusi-institusi ataupun ke tempat-tempat tumpuan umum secara lebih santai, supaya anak-anak muda atau masyarakat yang di luar daripada masjid dan surau dapat juga berkongsi. Itu satulah. Yang keduanya, setiap daripada kita ni ada handphone. Kadang-kadang seorang-seorang tu handphone sampai 13. Yang 13 handphone ya tak? Yang handphone 1, ini handphone 2 ni, macam-macam handphone lah ada kan. Maka sebenarnya apa pun itu adalah alat. Alat ni dia macam kita boleh guna. Hatta ceramah pun, kalau kita nama dia ceramah, tetapi yang dididik itu bukan agama, maka dia tidak dipanggil pendakwah, dia tidak dipanggil dakwah. Tetapi termasuklah alat komunikasi yang ada hari ini, yang setiap orang ada, daripada kita forward benda-benda yang tidak jelas benar atau tidak, daripada kita forwardkan, sebarkan perkara-perkara yang kita tidak tahu kepastian benar tidak. Lebih baik kita menyebarkan ucapan-ucapan seruan dakwah, seruan mendekatkan daripada Allah, seruan meninggalkan segala larangan Allah. Jauh lebih baik. Dan itu juga sebahagian daripada uslub dengan dakwah. Begitu juga kalau kita tengok sejarah para sahabat, sejarah pada tabi'in juga, mereka mengadakan, kalau kita tengok Hasanul Banna sendiri, dia masuk ke tempat-tempat hiburan, kelab-kelab malam untuk menyampaikan risalah Islam itu, menunjukkan bahawa Islam itu tujuannya mengajak manusia kepada kebaikan. Walaupun termasuk di tempat yang bukan tempat yang baik, tetapi dia masuk untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Maknanya apa? Jelas. Islam ini tak pernah mengajak kepada keganasan, Islam tak pernah ajak kepada peperangan, Islam tidak banyak perpecahan. Islam nak ajak kepada kebaikan. Ini Islam itu sendiri. Bahkan Hasanul Banna masuk ke tempat yang tidak baik. Kenapa? Sebab nak mengajak orang yang tidak baik ini kepada kebaikan. Kadang-kadang kita tak boleh juga nak kata telah sampai kepada mereka seruan Islam itu, kita belum tentu. Jadi kita menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan, maka insya-Allah lah suara-suara Islam itu akan sampai. Sebab itulah, sebagai sebuah negara yang baik, program-program keilmuan ini perlu disevaluasikan, memudahkan usaha-usaha dakwah, jangan menyusahkan. Begitu juga prinsip-prinsip kepada agama itu mesti diterapkan. Ya, tanamkan balik jati diri ke dalam masyarakat. Ini satu perkara yang penting. Sebab hari ini kebanyakan tuan-tuan Nabi pun dah gambarkan. Di akhir zaman besok, Islam tu kata Nabi tidak lebih daripada nama saja. 2 kali dah nampak. Nama saja, yang lain dah tidak ada lagi. Kena Malaysia, sebagaimana juga Nabi gambarkan, Quran juga yang akhir zaman nanti hanya ada pada mushaf. Orang pun tak jadikan 2 hari Quran sebagai bacaan harian. ada highlight yang TikTok tu mesti highlight kan, yang most view, most comment, most hadiah, most apa semua. Yang tu kita boleh ambil, tapi dengan cara kita post dulu, download, delete. Untuk orang nak belajar, untuk orang nak fahami, dan untuk orang nak laksanakan konten yang perkataan yang tidak tersebut mendapat dukungan. Sedangkan kalau kita tengok ada banyak live TikTok sensitif atau baca Quran itu, hukum live TikTok sensitif adalah kita baca sunat. Ada aqimus solat, baca ayat itu sunat. Anda pasal 2 hari dah. Laksanakan sembahyang Dah delete. satu kali yang wajib.
Dan Al-Quran itu ada certain word tu bukan hanya kitab yang violation, so dia tu delete. Bacaan, maka Kita tak boleh ambil video tu. Quran itu diturunkan selama hampir lebih 23 tahun. Kalau sekadar nak baca, turun selebok saja 30 juzuk tu orang boleh baca dah. Tapi penurunan Al-Quran itu berdasarkan kepada jawapan pertanyaan ummah masa itu, ya, berdasarkan kepada tuntutan semasa, maka Al-Quran itu jelas dia merupakan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh manusia. Tapi bila manusia bermasalah itu tak nak merujuk kepada Al-Quran, maka masalah itu akan bertimpa-timpa. Ataupun mungkin orang report. Bila dah terikat rapat, maka susah untuk kita video ni tak boleh download. So Ana post yang mana ada ni, Ana download dia. Namun apa perintahan ada 9 ni. Dia check 9. Dakwah ini Ana susah post download dia. Tapi tak sempat download dah. Kepada usaha dakwah itu. Dakwah tak pernah senang. Kalau Nabi manusia yang mulia pun berdepan dengan tentangan manusia, tentangan masyarakat, tentangan kaum dia sendiri, ya, para Nabi dulu tentangan daripada anak keluarga sendiri, maka kita lah yang jauh berbanding dengan Nabi ini pasti akan melalui jalan yang sama. Tidak ada jalan dakwah yang mudah, ya. Nah, kalau jalan dakwah ni mudah, ramailah orang yang akan merugi. Tapi jalan dakwah ni susah. Apabila susah, taklah orang yang sanggup melaksanakan tugas yang besar. Dah 200 lah. Tak sempat download, dah 200 lah. 2 tahun. Terbaik view. TikTok Aku nak download salah satu video bukti ni. Islam ni agama yang kata fleksibel. Panggil murunah kan. Tapi dia sabar. Wal murunah dipanggil. Tetap pada prinsip, tapi murunah pada pelaksanaan pelbagai uslub. Jadi kita, maksudnya kita di peringkat orang-orang yang masjid perlu kreatif. Jangan tunggu orang datang masjid. Kita buat kuliah, tunggu orang datang masjid. Tapi kita tak pernah keluar daripada masjid untuk memberi kuliah. Jadi usaha kita ni salah satu uslub. Bukanlah kita nak kata masjid tu tak bagus. Bagus. Masjid buat tu bagus. Mungkin perlu tambah lagi usaha-usaha untuk biar sampaikan Islam ni ke pelosok dunia. Tak boleh duduk makan ke sini? Masjid-masjid pun dia ada pilai. Tapi ada lah satu. Padahal dah makan dah, melampau teruk. Jadi nak cerita Islam ni adalah satu agama yang cukup sempurna umpama. Berdasarkan dia bagi kosong dia sebut sabar wal murunah, tetap pada prinsip tetapi anjal pada pelaksanaan dia. Termasuk juga usul dakwah yang Ustaz cerita tadi, pelbagai kaedah, ada telefon, guna iPhone sampai ada 13 telefon ataupun iPhone 13. Jadi itu usul. Kemudian yang kedua tadi ada sebut juga berkenaan dengan Islam ni susah. Susah untuk kita buat. Kalau senang tu bukan kita Islam. Maksudnya tak ada ujian, tak ada halangan, tu bukan kerja-kerja dakwah. Nabi pun menghadapi perkara yang sama. Okey Ustaz. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita ni dah nak masuk panggil apa? Muharram. Tahun baru. 2 hari lagi nak masuk 1 Muharram 1445 Hijrah. Jadi boleh tak Ustaz bagi pesanan sikit, apakah perubahan-perubahan yang kita boleh lakukan, maksudnya dari sudut individu, ahli keluarga dan masyarakat. 3 aspek itu. Baik, sebelum jawab tu, Penganjur telah mengumumkan ada bihun tu, boleh ambil lah tu. Boleh ambil. Balik nak makan untuk makan boleh, bungkus balik pun boleh. Boleh ambil ya. Tu hari tu kita ada, saya minum sambil lah. Cuma kurangkan manis pada minuman, tambahkan manis pada sekumat je lah. Ya. Hasil ambil tu biar nak jenuh macam tu. Setiap tahun kita akan menyambut kedatangan awal Muharram. Minta makanan. Satu kali kita cakap tentang Muharram ini, peristiwa hijrah itu dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Sangat lapar, tak tipu. Namun peristiwa hijrah itu diambil sebagai peristiwa dalam menentukan kalender Islam. Tak
Jadi mestilah dibahaskan. Syekh Fa'id Ramadan Al-Buti juga dalam tulisan dia menyebut kenapa peristiwa hijrah itu diambil untuk dijadikan peristiwa dalam menentukan tahun hijrah. Dia mula pada zaman Sayyidina Umar, apabila berlakunya zaman futuhat, pembukaan banyak penjajahan-jajahan baru, maka perlu kepada suatu kalender. Maka disitulah Sayyidina Umar memanggil para sahabat dia untuk menentukan bagaimana kita nak menentukan kalender hijriah ini. Banyaklah cadangan-cadangan itu datang, dan akhirnya ijma' para sahabat memilih peristiwa Hijratul Rasul ke Madinah Al-Munawwarah itu sebagai peristiwa dalam menentukan kalender Islam. Ini sudah pasti mempunyai banyak hikmah, banyak asbab kenapa para sahabat berpandangan sebegitu sendiri. Di antara sebab-sebab yang besar, sebab yang ditulis oleh para ulama termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, mengatakan kerana selepas berlakunya hijrah itu, maka Islam mula berkembang dan Islam itu ada kuasa. Sepanjang Nabi duduk di Mekah, Nabi tidak ada kuasa, ya, sehingga peristiwa pembunuhan, penyiksaan kepada keluarga Yasir misalnya berlaku depan Nabi, tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Dia tengok Sumayyah di sulung, dia tengok keluarga Yasir juga didera, Bilal juga sendiri termasuk yang pernah didera, tetapi Nabi tak boleh buat apa. Nabi sekadar berdoa, memberi berita gembira kepada keluarga Yasir bahawa Allah akan ganti penderitaan kamu ini dengan syurga. Namun setelah berlakunya hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, Islam membentuk suatu suasana baru. Setelah Nabi menjadi ketua dan Madinah menjadi sebuah negara, maka di situ kita lihat bagaimana dengan kuasa itulah Islam tidak lagi diperkotak-katikkan. Bahkan serangan pertama daripada musyrikin Mekah dalam peristiwa Badar memperlihatkan betapa umat Islam dengan kuasa yang ada, ya, mereka mempertahankan yang sebelumnya harta mereka dirampas tanpa boleh diambil, anak-anak mereka di keluarga dibunuh tanpa ada pembelaan. Namun setelah ada kuasa itulah sebenarnya yang digunakan untuk mempertahankan Islam, bukan kuasa itu digunakan untuk menzalimi masyarakat termasuk orang bukan Islam. Ini antara benda besar kenapa peristiwa hijrah itu diambil menjadi peristiwa dalam menentukan kalender Islam. Itu yang saya nak sentuh sikit pada dalam pertemuan kita malam ini, ya. Jadi sebelum saya serah balik pada pengurusi ni, tuan-tuan ambillah untuk makanan tu, ya, sambil makan, ya. Tapi biasa orang tua cakap ni, kalau makan sambil dengar ceramah ni takut termakan pinggan. Jadi sambil makan sambil tengok pinggan je lah. Sila pengurusi. Okey, menarik. Sekalipun kan kita dengar tiap-tiap tahun ni, tapi kita sering lupa. Kita sebut Muharram, kita boleh ingat Muharram tu lah, hari Nabi berhijrah. Tapi sebenarnya tidak. Muharram tu adalah dia pun tidak berlaku pada Muharram. Hijrah tidak berlaku pada, cuma diambil pada tahun tersebut. Maksudnya Muharram tu satu, Muharram tu bukanlah hijrah Nabi, tapi pada tahun tersebut berlaku penghijrahan dan diambil sebagai untuk memulakan kalender. Kalender apa? Hijri ni. Jadi itu satu perkara penting. Jadi bila kita sebut hijrah, biasa kalau ceramah-ceramah, kuliah-kuliah dia akan sebut tentang penghijrahan, perubahan. Boleh Ustaz bagi saranan, nasihat, apa yang kita patut ubah dalam diri kita pertama sekali. Kemudian ahli keluarga pula. Maksudnya sebagai seorang suami, seorang ayah, atau pada anak-anak. Dan ketiga, dari sudut konteks masyarakat. Baik. Nabi pernah bersabda, la hijrah ba'dal fatah.
selepas daripada pembukaan kota Mekah, tiada ada lagi penghijrahan, melainkan al-jihad wa niyah, melainkan jihad dan niat. Hadis ini menggambarkan betapa bila kita di zaman Nabi berhijrah itu untuk nak jaga iman daripada arahan Allah Ta'ala, tekanan yang begitu hebat yang berlaku di zaman Mekah itu, ya, kebimbangan itu akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Namun selepas pembukaan kota Mekah, apa pun berlaku dalam masyarakat kita, kita tak boleh ambil langkah, pergi masuk dalam hutan dan sebagainya, kerana apa? Tak nak terlibat dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan apa yang perlu kepada kita, di mana kita berada, kita kena berdepan dengan situasi itu. Inilah kerja dakwahnya, jihad wa niyah. Kalau masyarakat itu tetap bergelumang dengan dosa, maka kita tak boleh tinggalkan. Bahkan kita lah yang kena meletakkan diri kita benteng untuk menyelamatkan masyarakat yang sedang rosak. Jadi setelah berlakunya hijrah itu dan berlaku pembukaan Mekah, maka hijrah itu ditafsirkan ialah perubahan daripada yang baik lebih baik, yang tidak baik kepada baik. Maknanya apa? Setiap daripada kita ini perlu melakukan perubahan. Allah anugerahkan kepada kita akan untuk melihat dan menilai. Kalau dalam diri kita rasa, namun dalam untuk nak menilai diri macam mana, mesti ada orang yang nak menegur kita. Kalau kita sendiri, kita ramai orang tak sedar diri sebenarnya. Sebab tu kita tak nak berubah. Tak? Tanya Jenuan, kalau kita ambil Lee Chong Wei, badminton player kita nombor 1 dunia, dia ada 2 latih. Tapi kalau Chong Wei lawan 2 latih, agak-agak siapa menang? Engkau menang. Jadi dah tentu Chong Wei akan menang, walaupun dia berlawan dengan coach dia. Dan tu kalau dah dia pandai main, kenapa mesti coach? Sebab coach lah boleh tengok mana kelemahan dia, apa yang dia nak ubah, langkah macam mana sepatutnya buat. Sama juga dengan kita. Ejen perubahan itu mesti ada yang tegur kita. Hari ini kita tak nak menerima teguran itu. Ada orang tegur, kita marah. Ada orang tegur, kita marah. Bini kita tegur kita, abang kena macam ni. Kau apa hal? Beras aku beli apa? Enggak. Jadi apa masalah kau beli beras? Tapi nak tunjuknya tak boleh ditegur. Sedangkan isteri kita tu ejen kepada nak tegur kita. Isteri kita yang faham kita. Mak kita tegur kita, kawan kita tegur kita. Sebab itu bila kita tidak menerima teguran itu, maka tunggulah kehancuran kita. Kalau kita diri tak nak terima tegur, kau tunggu kehancuran diri kau. Keluarga kau tidak menerima teguran sesama keluarga, tunggu kehancuran diri. Begitulah yang akan berlaku. Sebab itu Nabi menyebut ad-din an-nasihat. Agama itu ialah nasihat. Kekuatan kepada ejen kepada sesuatu perubahan adalah nasihat. Sebab itu nasihat itu perlu diraikan, bukan disekat, bukan dimarahi. Ada. Sebab kalau kita nak baik, maka kita pula ada orang yang menegur kita. Maka begitulah juga dengan hijrah. Untuk kita nak kenal diri kita, mesti ada orang akan menegur kita. Ada. Namun kadang-kadang ada orang yang Allah dah bagi dah. Sayangnya Allah ni, suami tegur tak nak dengar, isteri tegur tak nak dengar, adik-beradik tegur tak nak dengar, kawan-kawan tegur tak nak dengar. Tapi rahmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia boleh menegur kita. Namun selepas teguran Allah, kalau masih juga tak berubah, jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini proses itu berlaku, baik pada individu, masyarakat, keluarga ataupun negara. Allah datangkan segala musibah, Allah datangkan, kita tengok itu adalah teguran daripada Allah. Allah datangkan balak ini, Allah datangkan balak ini, itu teguran Allah. Setelah manusia tegur kamu tak nak dengar, orang tegur kamu tak nak dengar, aku tegur. Dan setelah aku tegur, kalau kamu tak dengar juga, maka tunggulah. Tunggulah. Ya, macam bagaimana Nabi sebut, bila kamu menyerahkan sesuatu urusan
bukan kepada ahlinya, maka fantazirus sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran itu. Jadi kita tengok hijrah itu adalah berubah, dan untuk berubah perlu kepada agen-agen ini. Agen-agen ini melalui kasih sayang Allah, melalui orang yang Allah hantar. Sebab itu jangan kita melihat negatif kepada teguran, tetapi apa ulama sebut, kalau yang ditegur itu memang kamu buat, itu tandanya Allah sayang supaya kamu berubah. Dan kalau teguran itu kamu tak buat, paling tidak kamu kamu juga mendapat peringatan supaya tidak melakukan perkara yang tidak baik. Jadi dua-dua dari sudut dua sumber. Kalau kita tak buat, itu peringatan. Kalau kita buat, kita berubah. Wallahu a'lam. Okey, betul dia. Cukup ringkas. Cukup panjang tapi sebenarnya poin dia ringkas je. Maksudnya Islam ni ad-dinun nasihat. Islam ni di atas dasar nasihat menasihati. Panjang-panjang ulasan ustaz nak cerita, kita ni kena saling nasihat menasihati. Yang menasihat dan yang dinasihati kena buang ego dan sebagainya. Barulah kita hidup ni bahawa ada improvement, bahawa ada peningkatan. Ni kita tegur pening. Betul kan? Kena tegur yang pening bahawa ada peningkatan. Kena tegur pening. Merah kepala nak marah kan. Pening dulu bahawa ada peningkatan kalau kita terima teguran itu. Jadi saya sebut berkenaan dengan tadi poin soalan keberapa lagi. Bila mana Nabi berhijrah ini, Islam itu berkuasa, dan maksudnya cukup penting. Kalau di zaman era Mekah itu Islam ini ditindas. Bila di zaman Madinah ini Islam berkuasa dan Islam bertakhir. Maksudnya penting kekuasaan. Boleh Ustaz? Boleh lebih panjang sikit berkenaan dengan. Maksudnya besar juga hijrah ni. Hijrah untuk mendapatkan kekuasaan, supaya Islam itu berada di tempat yang sepatutnya. Jadi sejarah telah buktikan bahawa Islam bila dia ambil kuasa ternyata terbukti sejak dulu lagi. Sebab itu bila Islam buka satu tanah jahat, dia tidak menjajah. Islam itu datang, dia pun tidak menjajah. Sebaliknya dia menghidupkan bumi yang dia takluki. Kalau agama lain kita tengok masuk ke negara umat Islam, habis dia tarah. Tidak sampai tidak ada tunat langsung di kalangan orang Islam. Dalam sejarah kita tengok penjajahan barat misalnya, ada beberapa buah negara Islam yang kita tengok bila dijajah oleh satu bangsa lain, maka ujungnya sampai dia beri pilihan, sama ada kamu dibunuh ataupun kamu menerima agama kami, agama penjajah itu. Tetapi tidak pernah berlaku dalam sejarah penaklukan Islam. Sebab Islam itu bila dia takluk, kerana dia nak membangunkan, nak menghidupkan bumi yang dia takluki itu. Sebab itu Islam memperaturankan, bila masuk mana-mana penaklukan, dia tak boleh rosakkan rumah ibadah, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang perempuan, anak-anak rumah ibadat dan sebagainya. Tak boleh musnahkan tanam-tanaman dan sebagainya. Menunjukkan bahawa matlamat penaklukan Islam itu berbeza daripada penjajahan yang dibuat oleh kuasa-kuasa barat sebagai dalam sejarah. Kenapa? Kerana Islam itu datang untuk nak mendapat kuasa, kerana dengan kuasa itulah dia dapat untuk memakmurkan. Sebab itu bila disebut khalifah itu, lafaz inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak bangun atau aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu ditafsirkan sebagai ialah siasati dunia lebih, ataupun iqamatid wa siasatu dunia bihi, mendirikan agama dan menguruskan negara ataupun tempat yang dia takluki itu dengan agama. Maknanya apa? Dan kita faham bila sebut agama secara umumnya, agama ni tak ada yang sebut benda jahat.
secara umumnya agama ni, agama apa pun, bukan maksud kita nak samakan semua ini. Dan konsep agama ni dia ada 3 kategori, itu kita sembang tempat lain. Tapi nak cerita ni, bila sebut agama, tidak ada agama yang nak mengajar, yang nak suruh buat benda jahat. Sebab itu apabila tuan-tuan sekalian, Islam masuk, Islam nak jadikan Islam itu agama, Islam itu cara hidup, maka dia nak bawa cara agama ini di dalam kehidupan itu. Sebab itu bila agama kata tak boleh rosakkan akal manusia, maka Islam itu tak benarkan Allah benda mabuk, tak boleh. Islam itu mengiktiraf nyawa, maka Allah melarang kita bunuh tanpa sebab. Ya, Islam menjaga harta, menjaga keturunan, semuanya ini makosid ini diterapkan. Kenapa? Untuk menyempurnakan kehidupan seorang manusia. Sebab tidak ada satu manusia pun hidup atas dunia ini nak rosak, nak ditakuti, tidak ada. Maka sebab itulah jangan sekali-kali kalau agama lain pun tak nak mewujudkan suasana yang tidak baik, maka lebih-lebih lagilah Islam sebagai satu-satu agama yang diiktiraf oleh Allah kebenarannya, lagilah pula tidak mungkin dia bersifat menzalimi dan menindas sama ada terhadap orang Islam ataupun terhadap mereka yang tidak beragama Islam. Jadi itulah saya nak sebut. Ada kita santai-santai ni nampak macam tajuk ni berat ni. Tuan-tuan sampai termenung tak minum ni. Jadi kita sebut reka-reka sudahlah. Yang lain tu kita boleh nanti boleh ikuti pengajian dan sebagainya. Ini sebagai orang panggil untuk melahirkan momentum sajalah. Sebenarnya banyak sangat. Kadang-kadang kita tanya kan hidup kita, aku ni dah 60 tahun. Banyaknya kalau agama yang aku tak tahu. Rasa tak tahu ni elok sebenarnya. Rasa tak tahu ni. Sebab dengan rasa tak tahulah kita akan belajar. Yang kita bimbang, dia dah letak belajar, dia rasa tahu. Itu lagi masalah. Tuan-tuan sekalian, ya tak? Jadi biarlah kita ni rasa tak tahu. Ya tak? Sebagaimana Sayyidina Ali kata, bertanyalah kamu, bertanyalah kamu. Nabi tanya, apa tu, kenapa? Bila kamu bertanya, maka orang akan jawab kepada kamu sehingga kamu tahu. Tetapi kalau kamu tahu, silap-silap orang akan tanya sampai kamu tidak tahu. Wallahualam. Dia buat berat sangat. Saya tengok muka dia kelam asap. Jadi kita santai-santai je malam ni. Sebab Nabi dia sebut tadi, bila hijrah ni Islam menguasai. Tu saya cukup tertarik saya bab-bab ni. Memang sensitif kita. Banyak lagi soalan nak tanya dia sebenarnya. Dia tahu kita tadi. Tapi kita buka juga kepada apa audiens kita, beberapa ada persoalan. Boleh boleh ke nak tanya, boleh angkat tangan tanya. Kita pun dah apa dah nak close ini ni. Dia nak closing. Jadi kalau ada soalan lepas ni kita buka pada soalan. Mana nak ada soalan sambil terima sampai makan, memang tak ada lah. Itu satu rahmat pula sebenarnya. Itu yang special dia. Buat di restoran ni sambil makan. Kalau buat kat masjid, dia ceramah dulu baru makan. Itu lain. Tengah duduk ceramah tu dia nak makan bila. Dia ada tempat ceramah makan. Ada tempat dia makan dulu baru ceramah. Ada tempat sambil makan sambil ceramah. Ada tempat dulu tadi ceramah dan dimakan. Betul. Jadi apa yang penting, kena ada azam, ada niat untuk mendalami agama. Itu kena. Jangan kita rasa kita tahu semua tentang agama. Jangan. Iblis dia berasa alim sangat. Akhirnya itu akibat. Biarlah kita ni berasa tidak ada ilmu dan kita akur kepada orang yang berilmu. Jangan sampai kita yang tidak ada ilmu berasa ada ilmu sehingga orang yang berilmu pun kita anggap jauh lebih bodoh daripada kita. Itu yang kita bimbang sekarang ya. Biarlah kita mengaku tak ada ilmu dan kita belajar
daripada kita berasa alim, padahal cakap kita, perbuatan kita menampakkan bahawa kita tidak ada ilmu. Itulah, cukuplah. Ada apa nak tanya? Dia saya tanya senang. Sudah kesimpulan. 1, 2, 3 tutup lah. Ya, jadi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Saya ada sekolah lepas saya tak bertugas sebagai imam dah. Saya jadi pegawai lembaga zakat Selangor tidak. Kemudian terlibat dengan dakwah semasa. Sekarang saya duduk di Temelung, buka madrasah, buka sekolah. Bukan sekolah saja, tapi juga ada pondok orang tua. Pondok orang tua situ ada duduk dengan bermula sesi kehidupan mereka bermula seawal setengah atau 5:30 pagi dan berakhir sampai selepas pukul 9 malam. Itulah rotin kehidupan mereka, menghabiskan usia-usia mereka itu dengan menuntut ilmu, beramal, baca Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang kita didik supaya bukan hanya hafal Quran, tapi kita didik supaya mereka memahami Quran dan mereka berazam untuk berusaha melaksanakan Quran dalam kehidupan mereka. Jadi kita kena ingatlah, sebab Islam ini tuan-tuan ya, semua yang hidup ni termasuk ada dalam Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ni dah sinonim kita baca tiap-tiap hari. Allah Ta'ala kata dalam Islam itu dia ada ibadah. Dalam Islam itu ada apa-apa, ada Islam termasuk dalam kehidupan dia. Jadi wa mahyaya tu apa juga urusan yang bersangkutan dengan hidup, maka Islam ada tunjuk jalan dia. Pakaian, berpakaian ni orang hidup pakai, orang mati tak pakai baju, tak pakai pakaian. Dia pakai tu kapan, bukan pakaian. Kalau betul lah kapan tu pakaian, dia mesti ada kat butik. Cuba kau tanya butik, dia tak ada, sebab dia bukan pakaian. Seluar pakaian, baju pakaian, tudung pakaian, ada juga kat butik. Kain kapan tak ada juga kat butik. Ada pakaian kapan tak ada, sebab dia bukan pakaian. Tapi kenapa? Sebab itu dah orang mati. Sebelum kita mati, itu nama pakaian. Maka baju kena ikut agama, seluar kena ikut agama. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Jangan sampai ada kita mengatakan ada sesuatu perkara atas dunia ni tak ada kena mengena dengan agama ataupun terpisah daripada agama. Tidak ada. Semua ada dikaitkan dengan agama. Itu kena ingat. Jangan ada besok nanti ada ni tak ada kena mengena agama. Jangan. Jangan. Termasuklah masalah politik misalnya kan. Kami kan politik tak ada kena mengena agama, sama macam yang tak ada. Saya nak bawa tutup perbincangan malam ini dengan ucapan kalimah Dr. Hamka. Dia mengatakan bahawa bila umat Islam tidak mempedulikan politik Islam, maka orang bukan Islam akan menggunakan politik untuk meranak dan menghancurkan Islam. Ini yang boleh mulai cerdas sekalian. Kalau kita orang Islam tak pedulikan politik, tunggulah akan ada orang lain yang akan gunakan politik untuk menghancurkan Islam. Sebab politik ni kuasa, tuan-tuan. Ya, dengan kuasa dia boleh buat. Dengan kuasa dia boleh buat. Yang kita tak boleh buat tanpa kuasa, dengan kuasa dia boleh buat. Tuan-tuan sekalian. Ya, itu benda-benda yang kita kena ingat. Sebab itulah kita tengok Nabi itu bukan hanya sebagai imam, sebagai ketua masyarakat, tetapi juga Nabi panglima tentera dan dia menjadi ketua pada kerajaan Islam di Madinah Al-Munawwarah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kesudian jemput saya untuk malam ini. Santai orang tua, patut santai orang muda. Mana ada santai orang tua? Santai ni ialah orang muda. Mungkin lepas ni boleh panggil baskers ke, panggil tokoh sukan ke, ya, panggil artis ke, ya lah, panggil untuk kita panggil anak-anak muda untuk bercakap tentang Islam. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita dapat jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih terutama pada restoran apa ni, Mak Uda, kerana sudi bagi ruangnya lah. Mudah-mudahan besok dengan sedikit ruang ini
akan Allah bagi sesuatu ganjaran yang terbaik di alam barzakh dan di akhirat untuk semua tokey dan juga pekerja-pekerja di restoran dan semua yang hadir. Terima kasih sudi dengar celoteh orang tua ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Syahkamal Syari di atas celoteh orang Lamun. Orang tua tu tak gamak sebut juga orang lama. Jadi alhamdulillah banyak input, banyak info, banyak ibrah yang kita boleh ambil pada malam ni. Sempena kita nak memperingati Al-Hijrah ni kan. Hijrah satu pengorbanan kita duk nyanyi kan. Sebaik tak pula internet ni. Oh tak, rasa ana rasa internet ana dah jadi, habis. alhamdulillah banyak input. Terima kasih Kena top up lagi. Baru top up lagi tu tapi tak apa. di atas kesudian untuk bersama dengan kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan boleh habiskan makanan yang kita sediakan tu. Ada satu tray. Apa dia? Bihun dah ada lagi air. Terima kasih banyak. Jadi boleh habiskan sebelum kita pulang pada malam ni, sebelum kita tidur dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir di online TikTok pun sama. Terima kasih yang sudi komen, tag like, dan share Facebook dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita pada malam ni. Jadi marilah kita sama-sama menutup majlis kita dengan Asbih Kafarah dan Surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat